Pernah tak kita ni sebagai rakyat Malaysia berfikir, kalaulah bukan kerana generasi-generasi sebelum ni, iaitu generasi nenek moyang kita yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan ni, kita generasi yang sekarang ni rasa-rasanya masih lagi dalam jajahan kuasa-kuasa besar. Jadi saya pada hari ini merupakan hos anda, ini bernama Muhammad Rizwan, akan menerangkan tentang kemerdekaan dan kenegaraan yang terjadi selama untuk kita jadikan pedoman seterusnya untuk dihargai pada masa hadapan. Korang tahu tak, sebenarnya jalur gemilang yang kita banggakan hari ni dulu sebenarnya tak sama macam bendera yang sekarang. Pada tahun 1948, bendera kita ni cuma ada 11 je jalur. Kenapa 11? Kenapa bendera kita masa tu ada 11 jalur? Sebab masa tu Malaysia ni baru je ditubuhkan oleh Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu tu menubuhkan semua negeri-negeri yang ada di Melayu. Dan dari situ bermulanya langkah kita, iaitu langkah awal kita untuk melangkah ke arah kemerdekaan. Lepas tu pula pada tahun 1955, iaitu merupakan pilihan raya umum yang pertama kali diadakan di Malaysia. Dan ada 55 kerusi yang bertandingkan. Tapi parti utama masa tu orang berjaya menang 51 kerusi tau. Masa tu rakyat jelas habis tunjukkan dia orang punya semangat, dia punya suara untuk membentuk sebuah negara yang sangat merdeka. Dan pada akhirnya, yakni pada 31 Ogos 1957, kita berjaya juga merdeka. Tapi kita punya merdeka bukan melalui peperangan yang besar. Kita punya merdeka melalui perundingan dengan British. Itulah yang menjadikan kemerdekaan kita ni sangat unik dan juga penuh arti. Tapi sekarang persoalan dia, kenapa kita kena pertahankan kemerdekaan ni? Kerana apa? Kerana sejarah sudah membuktikan, jika kita leka dan tidak mengingati sejarah, maka kita akan mengulangi sejarah. Kita pernah juga berada di bawah kuasa asing, macam contoh Portugis, ada Belanda, ada British dan juga Jepun. Contoh pada tahun 1911, Melaka masa tu jatuh ke tangan Portugis. Kenapa? Sebab apa? Sebab kelemahan dan kecuaian rakyat sendiri yang menyebabkan Malaysia ni jatuh ke tangan kuasa asing. Dan dari situ bermulanya zaman penjajahan kita yang cukup panjang, iaitu selama 446 tahun. Kalau di zaman Jepun pula, kita semua hidup susah, makan susah, rakyat ditekan, keselamatan kita pun tak terjamin. Ke zaman pemerintahan British, hasil bumi kita semua dikaut dia orang, tapi kita semua kena siksa. Jadi kalau kita fikirkan semula, kita ni sebenarnya beruntung sangat. Sebab apa? Sebab pengorbanan generasi yang terdahulu yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Nak merdeka ni bukan mudah. Ingat, merdeka ni dia macam harta pusaka. Bila dah jadi harta pusaka, kita kenalah jaga dia sebaik mungkin. Selepas merdeka, Malaysia sudah bermula membina identiti dia sendiri. Pada tahun 1990, bunga raya telah pun dipilih menjadi bunga kebangsaan. Kenapa bunga raya? Sebab bunga raya ni melambangkan jati diri rakyat Malaysia, iaitu keberanian, kekuatan dan jiwa rakyat Malaysia yang biasa mekar. Bunga raya juga telah pun dimasukkan ke dalam jata negara. Selain itu, kita juga ada buku negara. Buku negara ni ramai je orang hafal prinsip dia, tapi tak semua orang tahu apa itu buku negara. Buku negara pula ada dua bahagian. Dia ada objektif, iaitu ala tuju Malaysia, iaitu untuk membawa rakyat Malaysia ke arah yang makmur dan gemilang. Dan ianya juga memiliki prinsip. Prinsip ini merupakan 5 pegangan hidup yang membentuk jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau kita hayati betul-betul prinsip buku negara ni, ianya bukan sekadar teks yang hanya dibaca ketika waktu perhimpunan sekolah, tapi ianya juga sebagai satu panduan untuk hidup bernegara. Sesebuah negara dia berdiri di atas 4 tiang utama, iaitu tiang kedaulatan, iaitu merupakan hak mutlak untuk menentukan masa depan kita sendiri. Yang kedua, wilayah, iaitu wilayah tanah, laut serta ruang udara yang kita lindungi. Yang ketiga, iaitu tiang pemerintahan, iaitu pihak yang mentadbir dan menjaga rakyat. Dan yang terakhir sekali, iaitu rakyat, ialah kita
yang menjadi rakyat yang membentuk masyarakat. Pemerintahan dia ada dua bentuk, iaitu bentuk autokrasi, yakni kuasa di tangan seseorang pemimpin dan kita sebagai rakyat tidak boleh membangkang. Demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, yakni inilah sistem yang kita amalkan setiap hari di Malaysia. Sistem ini unik sebab kita ada raja yang menjadi payung negara, tapi pada masa yang sama kita ada parlimen untuk melibatkan suara rakyat. Corak pemerintahan Malaysia juga menekankan dua perkara penting, iaitu Islam sebagai agama persekutuan dan juga sebagai simbol kedudukan agama yang paling dihormati. Yang kedua ialah hak pendidikan untuk semua, supaya rakyat mendapatkan peluang yang sama untuk berjaya. Inilah yang menjadikan Malaysia ini sebagai negara yang istimewa, iaitu harmoni, berbilang kaum, tapi tetap bersatu di bawah satu bendera.